Dia tak mampu lah. Salah pupuk kita juga. Amal lah. Sekak berutuk ke mulanya. Muka mazhab UMNO ni ajar lagu tu. Kerana UMNO zaman tu. Suka wajahnya orang repah. Orang repah punya balik lah. Assalamualaikum Ayah Wah. Semoga Ayah Wah berada dalam keadaan tenang. Tidak nak marah, tidak nak pongong. Supaya Ayah Wah menempelak diri Ayah Wah sendiri. Yang Ayah Wah sebut tu bukan mazhab UMNO, Ayah Wah. Itu mazhab Ayah Wah sendiri. Sewaktu Ayah Wah jadi pengurusi perhubungan. Ayah Wah kena ingat, Ayah Wah pernah jadi pengurusi perhubungan. Ayah Wah kata tadi KJL pusat sekat UMNO ni jahat, tak bagi peruntukan kepada Kelantan. Ambo nak royak ke Ayah Wah. Lebuh raya rakyat. Hak KJL negeri janji nak buat. Lepas tu, akhirnya lebuh raya itu diserah kepada KJL pusat yang disebut sebagai CSR. Hak siapa ke terang, daripada terang nak sambung tu tak buat-buat siapa ke hari ni. Zaman Ayah Wah juga tu. Ayah Wah tu. Dalam Ayah Wah kata KJL pusat jahat. Bukan KJL pusat jahat. Bukan UMNO jahat. Ayah Wah jahat. Ayah Wah kalau boleh tak sewi. Masuk ke Kelantan. Projek Maris. Hak KJL pusat beratus juta kepada Kelantan. Ayah Wah hak sekat ah. Ayah Wah pindah pergi ke lain lah. Hapa Menteri Besar kata Ayah Wah rembak 40 juta duit orang miskin Kelantan. Ayah Wah kena ingat. Bukan UMNO jahat, Ayah Wah jahat. Retak kedua di Kelantan. Walaupun KJL PAH nak buat, tapi KJL pusat beri peruntukan. Ayah Wah kata biar. Tak sudah buat ah. Ayah Wah sekat. Sebab Ayah Wah perangai jahat. Repot. Nama Datuk Seri Najib. Ayah Wah sebagai Menteri UMNO. Ayah Wah sebagai Ketua Bahagian Terang. Ayah Wah kata UMNO sekat, UMNO sekat. Datuk Seri Najib bui juga. UMK. Banyak projek-projek KJL pusat Barisan Nasional UMNO bui kepada Kelantan. Tapi Ayah Wah ni jahat. Ayah Wah sekat. Sebab apa? Anak sing duk tengok Ayah Wah. Antara faktor Ayah Wah sekat. Kalau selagi mana projek tu tak boleh kepada kroni Ayah Wah. Ayah Wah kerak dulu. Bukan Ayah Wah pergi ke PAH. Bukan Ayah Wah pergi ke Kelantan sebenarnya. Ayah Wah tak boleh ke Ayah Wah. Ayah Wah marah. Moga spesies-spesies kerak orang cah keting ni. Ayah Wah paling kuat. Tapi lo ni orang PAH duk percaya ke Ayah Wah ni. Bimbang. Boleh terima orang jahat pada Ayah Wah ni. Datuk Seri Najib baik. UMNO baik. Kalau hak dulu, nak metung tu, nunggotung jadi penasihat KJL negeri tu. Ambil nama Pak Allah, nama Datuk Seri Najib. Baik belakang, hak jahat Ayah Wah. Yang duk kehek lah. Duk kehek kursi dulu dah, kursi duk tepek orang lain. Bukan UMNO jahat Ayah Wah. Bukan UMNO zoling. Ayah Wah tu jahat di Kelantan. Ayah Wah lah kalau UMNO nak menang pun Ayah Wah lah penyebab UMNO kalah. Oh sebab apa? Sebab Ayah Wah tak boleh jadi Menteri Besar. Sebab apa tak boleh? Sebab Ayah Wah tak boleh masuk ngadak istana. Tak boleh masuk ngadak tueku. Sebab Ayah Wah kan ada krisis. Pergi tabak, sotel di pokok. Ayah Wah kena ingat. Bukan UMNO jahat di Kelantan. Hak jahat tu Anwar Musa. Cuba buka putih mata sikit Ayah Wah. Ni anak sin nak ingat semula dosa-dosa Ayah Wah. Supaya Ayah Wah ni jadi orang yang baik lah ni. Bukan nak salah kat orang. Bukan nak hina orang. Bukan nak gelar kat orang. Kalau betul masuk PAH tu kena Islam. Bukan dengan cara ni Ayah Wah. Ceriti sikit Ayah Wah weh. Kalau lagu ni romoh baik mak terai Ayah Wah. Pada ahli-ahli materai. Ayah Wah. Ingat Ayah Wah. Orang PAH ni yang nak pesan Ayah PAH. Orang PAH. Jangan percaya sangat kau Anwar Musa. Orang PAH lawan Anwar Musa sebab perangai tak molek. Tapi kalau masuk PAH dia jangan anggap Anwar Musa ni perangai molek. Duk. Orang tua ni. Tengoklah sikit lagi. Dia akan gomoh habis. Abang dengan berita tak sedap dah sehari dua ni. Buat kali nak main dan sembah lok. Nak nyangit ke dia tu. Punuh habis. Ingat Ayah Wah. Hak buruk. Hak zalim. Bukan UMNO. Hak punuh. Hak sekat peruntukan. Orang yang bernama Anwar Musa. Situ duduk. Sebab tu lah ni bila tak ada Anwar Musa. 8 bilion boleh turun ke Kelantan. Dah.
Dan menurut kata UMNO Zoling. Dalam Zoling boleh buat tu. Komplek Mahkamah Tinggi, Wisma Audit dekat Tunjung. Itu projek kerajaan pusat belakang. Jalan comel belakang. Makna katanya bukan UMNO hak Zoling. Hak Zoling adalah siapa dia? Anwar Musa.